Ya, bos. Tahu tu. Macam marah-marah tu customer tu. Tak apalah, kalau ada masalah, nanti dia orang akan cari saya. Jangan lupa, Ivy. Jangan report saya bintang semalam tu. Nanti pukul 5 hantar bagi saya. Okay. Kenapa kau pakai minyak hitam ni? Kan aku cakap aku nak pakai minyak mineral je. Minyak yang putih tu. Bang, jangan macam tu bang. Tadi abang cakap nak minyak hitam ni. Quotation pun abang dah sign dah. Abang dah setuju lah. Macam mana tiba-tiba abang nak ubah fikiran ni? Mata kau yang mana satu tengok aku sign quotation tadi. Aku nak minyak mineral lah. Kau buat kerja kau. Kau buat motor aku elok-elok. Aku nak minyak mineral. Bang. Jangan macam tu bang. Kita ni sama-sama tengok hotel bang. Kesian kat saya bang. Dah, kau buat kerja kau elok-elok Kau repair motor aku elok-elok. Jadi aku nak kau check water pump aku dengan throttle body sekali Aku nak kau cuci cantik-cantik. Okey bang. Untuk buat throttle body dengan air filter tu, abang dah booking ke? Kalau abang bilang booking, abang kena booking dulu. Booking? Booking apanya? Kedai lain elok je tak payah booking. Tak ada. Aku nak kau siapkan motor aku ni. Pukul 3 petang ni aku nak ambil. Bukan saya tak nak buat. Tapi masih banyak motor kat luar yang tengah tunggu untuk servis. Tak ada lah untuk customer lain. Aku tak kisah tau. Aku dah bayar. Tak kira. Pukul 3 petang aku nak motor aku siap. Bang, motor dah siap bang. Ni ada parts aku yang tak pasang ni. Macam ni kau kata motor aku dah siap? Bukan bang. Abang punya parts sudah rosak. Saya tukar baru. Yang ni part yang lama. Aku tak nak dengar kau cakap apa. Kau tu kuli je. Mana bos kau? Aku nak cakap dengan bos kau. Panggil bos kau. Sorry bang. Apa yang saya boleh bantu? Bos. Tadi you punya foreman salah tukar minyak hitam saya. Dia pakainya fully. Sekarang ni spare part saya pula dia tak pasang. Apa ni bos? Okey, tak apa bang. Tadi saya cek dengan tim saya dulu. Ya. Bagi saya quotation customer tadi tu. Bang, quotation ni tadi you sudah sign tau. Ni bukan aku punya sign. Mana CCTV? Tengok ni. Aku tanda ke tak? Okey, sekarang aku nak parts aku yang rosak tu. Mana? Tak ada bukti pun part yang rosak tu. Dari bagi parts tu yang rosak tu bagi saya. Dah. Aku tak nak parts ni. Sekarang ni kau tolong explain kat aku macam mana kau dapat harga parts ni. Apa sebab mahal sangat? Bang, ini harga semua harga hilang tau. Kedai kami tak ada markup pun. Kedai kau ni menipu Aku servis kat kedai lain semua murah. Bang, dulu you servis kat mana? Usah servis ke? Bagi pun barang ori Kau jangan tanya banyak-banyak lah. Dah, aku nak barang aku balik. Kali ni aku tak nak bayar servis ni. Dan aku akan report polis. Jangan ingat you customer. You boleh control semua staff dalam ini tau. Kami pun ada marah tau. Awak punya nama, awak punya IC, kami semua ada. CCTV bukti pun ada tau. Saksi ramai. Lain kali, saya tak mau tengok you punya muka. Pintu dekat sana, sila keluar.